Bro Is, macam mana Rafizi dan tim nak bergerak dalam parti kalau presiden nanti namanya tak suka dia? Menarik soalan ni. Sebab apa yang berlaku sekarang ni bukan kali pertama, tuan-tuan. Okey, apa yang berlaku bukan kali pertama. Kalau tuan-tuan pergi ke Facebook saya ada buat satu tulisan panjang pada 2014 masa penubuhan Invoke pada waktu itu. Rafizi antara adalah orang yang disisihkan oleh parti. So dia bergerak sendiri, dia gerakkan Invoke pada waktu itu, kalau tuan-tuan ingat lagi. Dan Invoke bergerak. So dia ni, dia budak degil lah. Rafizi ni budak degil. Dia ada ke tak ada ke dengan parti ke tanpa parti, dia bergerak. Dia akan bergerak. Tapi kali ni saya tak pastilah pergerakan dia tu sama ada dia pergerakan untuk nak memenangkan parti ke atau nak menang ke beberapa individu saja ke, saya tak pasti. Kan, saya tak pasti macam mana. So kita tengok nantilah dalam pilihan raya akan datang. Menariknya baru-baru ini parti telah melantik dua orang pengarah pilihan raya. Bukan seorang, dua orang general pengarah pilihan raya, iaitu Izzah dan juga dan juga Saifuddin Nasution. So kalau dua tu terpaksa dilantik jadi pengarah pilihan raya, so dia menimbulkan satu persoalan lah. Adakah kita ni betul-betul ready ataupun betul-betul confident untuk nak menghadapi pilihan raya? Kalau pengarah pilihan raya pun terpaksa dua orang kita lantik. General perang ni dua orang kita lantik. Itu yang menjadi pertanyaan, menjadi persoalan di dalam parti kita nanti kan. Di dalam terutama kepada kepada orang awam, kepada parti kawan kita, kepada UMNO contoh, DAP, kepada Amanah, kepada Barisan Nasional, UMNO dan sebagainya. Confident mereka terhadap Parti Keadilan Rakyat ni untuk lead. Sebab suka atau tidak, kita akan lead the election untuk PRU yang akan datang. Kita akan lead. Sebab apa? Sebab Anwar Ibrahim Perdana Menteri, itu je. Kan? Sebab Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Jadi, kerana Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri. Okey, sorry. Terbaik Is, rindu music starting. Tak ada. Geng Azmin. Saya datang Penang. Sekejap, mana tadi? Saya baca komen kat bawah. Saya ahli PKR Port Farid Sulong, Batu Pahat, Johor hadir bersama RR membaiki kapal PKR dari dalam, insyaAllah. So kita bantu apa yang kita boleh bantu, kita baiki apa yang kita boleh baiki lah. Kita sebagai orang ahli biasa ni, saya ahli biasa, saya tak boleh bertanding, tuan-tuan. So saya sebagai ahli biasa ni, kita cuba. Sebab kita sayangkan parti, satu kan. Dan saya selalu cakap macam ni, perjuangan kita ini adalah perjuangan untuk apa, tuan-tuan? Kita ni berjuang untuk siapa? Kita ni berjuang untuk prinsip kita. Prinsip reformasi kita. Perjuangan kita ni bukan untuk manusia, bukan untuk individu. Selagi mana individu tu kekal ataupun tepat di dalam reformasi itu, maka okeylah, kita terimalah dia. Kan? Selagi individu itu berada dalam prinsip tersebut, maka kita sokong dia. Tapi kalau individu itu tersasar daripada prinsipnya, maka hilanglah sokongan kita terhadap dia. Kita kena kritik dia, kita kena tegur dia. Macam saya kata tadi, ada kawan tu mesej, ada orang kata Rafizi macam ni. Saya kata, untuk Rafizi mudah je. Kalau dia berani mengkritik, dia kena kritik lah. Itu je. Kan? Janganlah pula kalau dia berani kritik orang, dia kena kritik dia koyak. Sama juga geng-geng penyokong hero ke penyokong damai ke, dua-dua samalah. Kalau anda berani kritik pasukan lain kritik anda, jangan koyak. Jawablah. Kita tak payah koyak benda-benda macam ni. Saya ada pandangan kita. Saya jumpa kawan saya kan. Tulisan saya terhadap Rafizi dan sejarah, dia kata, Is, ada benda yang saya tak puas, saya nak kritik dalam tulisan tersebut. Saya kata, kritiklah, tak ada masalah. Tulisan itu adalah pandangan saya. Kan, tuan-tuan setuju tak setuju, itu tak ada masalah. Saya kata, ini negara demokrasi. Tapi kalau nak lawan berhujah dengan saya, lawan kritik di atas hujah saya. Bukan kita fitnah, bukan kita kutuk peribadi, bukannya kita menganjing. Itu bukan kritikan, itu bodoh nama dia. Kalau kita nak kritik di atas apa yang tak betul. Okey, Rafizi kata macam ni, tak betul. Ini jawapan dia yang sebetul. Contoh, saya bagi contoh. Hari tu saya ada buat live. Saya kata Rafizi kata bahawa pemilihan parti kali ini dibuat kerana Kamil nak habis usia. Kamil Munim nak habis usia.
Okay, Kamil Munim nak ambil susu. Saya buat live. Saya kata, Kamil Munim menurut Rafizi dibuat pemilihan parti kali ni kerana dia nak tolak juga tahun ni. Sebab tahun depan Kamil Munim dah 36 tahun. Tahun ni 35 tahun. Dia bukan macam GPS. GPS umur 50 pun masih lagi ketua pemuda. PKR tak. 35 tahun, habis. Maksudnya 36 tahun dah tak boleh jadi ketua pemuda dah. Kan? Dah tak boleh jadi ketua pemuda. So, bila dah tak boleh jadi ketua pemuda, tuan-tuan kita nak kata macam mana? So, dia tak boleh masuk di dalam ketua pemuda. Maksudnya tak boleh jadi ketua pemuda lah. Bila dia tak boleh jadi ketua pemuda, then what will happen? So, dia kena bersaing dengan orang-orang tua macam kami ni. So, agak payah katanya. So, okay. So, apa yang dinyatakan itu, Kamil mesej saya. Kamil WhatsApp saya. Dia kata, bang, salah ni bang. Ini Kamil kata, saya bukan kata saya setuju dengan Kamil. Cuma saya suarakan apa yang Kamil kata. Dia kata, bang, ini salah. Saya tak pernah melobi pun untuk jawatan ketua AMK, ketua pemuda. Saya tak pernah melobi pun. Abang boleh tanya dengan siapa-siapa, saya tak pernah melobi. Okey, itu kenyataan beliau. So, dia nak menjawab. Maknanya, Kamil menjawab. Dan saya amanah dengan kritikan dia, jawapan dia. Saya terangkan, abang kena cakap dalam live, saya tak pernah melobi. Saya cakap lah. Kamil, aku dah cakap saya dah cakap dah. So, saya amanah kepada apa yang kamu minta. So, macam itulah kita dalam pilihan raya dan sebagainya. Ataupun apa-apa kritikan kita, kalau kita berani mengkritik, kita kena juga berani dikritik. Itu je. Kan? Kalau kita berani mengkritik, kita juga kena berani dikritik. Itu saja. Dia, kalau kita tak faham prinsip ini, itu yang kita kadang-kadang gaduh tak habis. Itu yang jadi gaduh tak habis. Dan juga dalam masa yang sama juga saya kata, sebagai pemimpin, kita kena berani kena kritik. Kadang-kadang itulah juga, saya ada masalah juga dengan pimpinan-pimpinan kita ni. Bila kita kritik, dia ambil tindakan. Kalau benda itu fitnah, ambil tindakan sivil. Tapi kalau sekadar dia tak puas hati dan sebagainya, jumpa dia engage, terangkan. Macam Kamil buat dengan saya, macam Fuizah Saleh buat dengan saya, ada beberapa occasion dia terangkan. Macam Fahmi Fazil buat dengan saya, dia terangkan. Okey lah. Tapi dengan saya boleh lah sebab dia ada nombor telefon WhatsApp saya, dia orang terang, boleh terangkan. Tapi kepada orang lain tu yang tak ada nombor telefon, jumpa. Saya bagi contoh baru-baru ini, Laksmana Imran, dia buat laporan ROS kepada parti. Bobby Fuziah pergi jumpa dia. Pergi WhatsApp dia, jumpa tak tahulah. Pergi WhatsApp dia, berinteraksi dengan dia, bersoal jawab dengan dia. Tapi dia tak puas hati, itu terpulang kepada dia lah. Kita tak boleh kata apa kan. Tapi at least, berinteraksilah dengan ahli kita. Jangan terus ambil tindakan disiplin. Jadi kita ni duk kata reformasi, kita kena ada kebebasan bersuara, bercakap dan sebagainya. Tetapi dalam konteks parti kita sendiri, kita tak membenarkan kebebasan bersuara. Itu yang jadi masalah. Jadi di situ kita kena buang perkara itu. Di situ kita kena kita kena kembali kepada the true reform. So gerakan yang saya nak buat ni, Murba LTL, ini adalah gerakan true reform. Di mana kita kena mula berfikir untuk berdiri di atas prinsip. Bukan kerana kita menyokong hero itu, kerana hero itu walak kita kepada Rafizi. Apa Rafizi buat salah pun kita sokong. Tak. Dan juga bukanlah kita melawan Izzah itu kerana kita benci kepada Damai dan Damai ini selama-lamanya jahat dan sebagainya. Tak. Itulah masalahnya. Kenapa aku ni confused lagi Suardi ni. Yang mana satu dia ni? Saya berpegang kepada prinsip. Prinsipnya mudah. Kau betul, kita kata betul. Engkau salah, kita kata salah. Yang prinsip inilah ramai orang tak faham, tuan-tuan. Dalam satu grup saya kan, ada orang kata, prinsipnya macam mana? Prinsip Murba ni macam mana? Saya kata buka surah Al-Hujurat. Buka surah Al-Hujurat dalam Al-Quran. Buka surah Al-Hujurat, tengok surah tu. Tengok di dalam surah itu apa agama kita ajar tentang tabayun, tentang memfitnah, tentang mengumpat, mengadu domba, batu api. Dalam surah tu komplit. Bagaimana kita nak membentuk masyarakat yang betul. Masyarakat reform yang tulen, islah yang tulen. Oi, tafsir Quran lah pula. Ya itulah dia. Kata orang Islam. Takkan baca Quran pun tak nak. Kan? Takkan baca Quran pun tak nak. Itulah masalahnya. Lama tak live. Tadi saya dah live dah. Ini live saya yang pertama. Untuk season kedua. Untuk season kedua. Kalau tak melobi, kenapa jadi ketua MK Poyo? Sofia tiba kata. Well, itu dia lah. Dia cakap. Saya setuju tak setuju, tu cerita lain. Kan? Saya setuju tak setuju, tu cerita lain. Hari ini tak nampak di TV. Dia keluar surat khabar. Dia jumpa dengan Agong hari ni.
Kan keluar jumpa dengan Agong. Muzika kata PKR akan menang besar. Well, mungkin ya, mungkin tidak. Saya kata macam ni lah, mudahnya dia apa perancangan kita lepas ni. Saya apa saja, sebab masa depan ni belum berlaku tuan-tuan. PRU ke-16 ni belum berlaku. Kita pun tak tahu apa yang akan boleh berlaku pada masa akan datang. Dia bergantung kepada apa cadangan ataupun apa tindakan kita sekarang ini. Kan PKR akan kalah next PRU, sama juga. PKR akan kalah ke PKR akan menang ke, sebenarnya terpulang kepada apa perancangan kita selepas ini. Sebab itu saya kata untuk general perang akan datang ni, dia kena ada planning yang tuntas, planning yang jelas tentang ke mana kita selepas ini. Ke mana kita selepas ini. Tapi kenapa perlu goncang parti bila nak dekat pilihan raya? Muhammad Syamil dekat Facebook kata. Itulah, sebab itu saya kata hari tu Rafizi sendiri pernah cadangkan supaya pemilihan parti jangan dibuat dalam tempoh ini. Kalau nak buat pemilihan parti lepas PRU. Dan kita pernah Rafizi dan tim masa tim yang lepas mencadangkan supaya pemilihan parti ditunda sehingga selepas PRU. Dan kita tunda, kita pindah perlembagaan untuk mengadakan pemilihan parti bukan 3 tahun sekali tetapi 5 tahun sekali macam UMNO buat. Tapi benda itu tak dimaterikan. Kenapa tu? Wallahualam. PN akan berada di persada negara. PN akan, saya rasa ini pandangan saya lah tuan-tuan. Bagi saya rasa pilihan raya akan datang kalau sekiranya UMNO bergabung dengan PAS, Perikatan Nasional tak akan wujud lagi. Saya akan nampak kalau penggabungan di antara UMNO dengan PAS, Perikatan Nasional tak akan wujud lagi. Mungkin yang wujud adalah Mufakat Nasional. UMNO mudah je. Misi UMNO dia nak benam bersatu. UMNO tak akan dapat bersama dengan bersatu. Dengan PAS dia boleh lagi. Bagi PAS, dia tak nak bersama dengan DAP. Kan, yelah dia dah kutuk gila DAP kot. Kan, kutuk teruk DAP kan. Kutuk macam-macam dia kata kutuk DAP. Takkan dia nak bersama dengan DAP lagi. So bagi saya agak sukar lah untuk dia nak bersama kembali dengan DAP. But then again, this is politik lah. Tak ada siapa yang permanent musuh, tak ada siapa yang musuh yang permanent, tak ada musuh yang apa orang kata, yang selama-lamanya kita jadi musuh, dan kawan pun kita tak selama-lamanya jadi kawan. So kita pilih kepada diri kita sendirilah macam mana kan. Tuan-tuan tolong share, tolong tap love, terima kasih. Siapa yang ada dekat live sekarang ni, tolong tap love, terima kasih juga. Yang bersama dia, jangan pelik kan kalau tiba-tiba saya tap love diri saya sendiri kan. Betulkah Seri Perdana dijadikan tempat mesyuarat parti? Setakat laporan media begitulah. Tapi saya tak tahu betul ke mesyuarat parti diadakan di Seri Perdana, sebab saya tak ada kat situ. Tapi kalau laporan media begitulah. Jam.